Saya ucapkan terima kasih untuk semua rakan-rakan yang bersama secara konsisten sepanjang 8 hari kami memberi liputan utama tentang krisis di Asia Barat. Walaupun ketegangan baru dari segi perangnya adalah di antara Israel dan Iran, tapi untuk pengetahuan tuan-tuan, penyembelihan dan juga pembunuhan yang dahsyat sedang berlaku di Gaza. Hari ke hari dengan hari ini 50 lebih lagi yang mati ditembak subuh tadi, iaitu kira-kira kita Jumaat tadi. Waktu Jumaat di sana waktu pagi, para pencari makanan yang dipanggil sebagai aid seeker ataupun pencari makanan di kalangan rakyat Gaza menjadikan hari ini hari yang ke berbelas-belas hari berturut-turut setiap pagi mereka akan ditembak sebelum menerima agihan makanan. Walaupun kali ini jadi lebih tinggi tarikan untuk berebut makanan kerana Israel menawarkan guni tepung 50 kg. Berarti mereka tak repacking kerana ini menimbulkan masalah. Maka mereka tawarkan 50 kg. Menjadikan orang Palestin sanggup ambil gadaian nyawa yang lebih tinggi nak dapatkan 50 kg tepung. Menjadikan lebih ramai orang pergi. Jadi salah satu yang menyedihkan, sebahagian daripada guni tepung yang dibawa balik 50 kg tu dipikul ataupun dimasukkan dalam backpack besar-besar. Ada kesan darah. Berarti kemungkinan diambil daripada orang yang telah ditembak ataupun yang membawa pulangnya pun telah cedera ditembak. Angka kematian telah mencapai 55,530 orang. Tapi ada angka yang lebih tinggi kerana Al Jazeera memperlahankan update angka kematian lebih cepat di British Broadcasting, BBC. Jadi kalau di BBC biasanya kita dapat angka yang lebih tinggi. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini satu lagi hari yang besar bagi kita semua. Satu adalah kita menanti pertemuan di antara Abbas Araghchi dengan 3 menteri luar yang dia temui hari ini di Geneva. Pertemuan dibuat di Geneva saja, di Geneva, ibu pejabat PBB, di mana menteri luar United Kingdom David Lammy, menteri luar Perancis Ian Barat dan juga menteri luar Jerman Johann Wadephul akan mengadakan pertemuan dengan Abbas Araghchi. Abbas Araghchi tadi waktu berlepas disahkan hampir Mossad berjaya meletupkan kapal terbang dia, tapi mereka buat pertukaran taktikal di saat akhir untuk menerbangkan dia keluar daripada Tehran pergi ke Geneva. Jadi ini satu perkembangan yang menunjukkan bahawa Israel masih lagi agresif untuk mensabotas semua bentuk rundingan yang cuba dilaksanakan di luar platform Iran dan kewujudan platform baru, terutama 3 negara pelobi daripada Eropah yang cuba mendapatkan rundingan damai bagi perang ni. Walaupun rundingan ni mengenepikan Israel tak ada dalam rundingan ni, kecuali semalam David Lammy pada hari Khamis, sehari sebelum dia diberi mandat oleh Keir Starmer, Perdana Menteri British, untuk bertemu dengan Abbas Araghchi. Dia melawat semalam, tapi Trump tak jumpa dia. Kalau ikut standard memang dia hanya berjumpa dengan Seusa Negara Amerika Marco Rubio dan juga David Witkoff, yang sebelum ni adalah wakil perunding Amerika dengan Iran, di mana 5 pusingan yang disifatkan oleh Trump sebagai gagal tu dikendalikan oleh Abbas Araghchi dengan Steve Witkoff, tapi tak ada kesepahaman dapat dicapai. 2 kali rundingan di Oman, 2 kali di Switzerland dan sekali di Ankara, di Istanbul. Sepatutnya rundingan pusingan ke-6 dilaksanakan pada hari Ahad lepas, tapi pada hari Jumaat Israel melancarkan serangan. Jadi peristiwa cubaan membunuh Abbas Araghchi menjadi satu lagi bayangan apabila negara-negara Eropah yang menjarakkan diri daripada Israel membina satu komuniti khas bagi merundingkan keadaan ini dengan Iran tanpa campur tangan Israel. Walaupun perang adalah perang antara Israel dan juga Iran, tapi oleh kerana negara-negara daripada Eropah, iaitu pemain utama Jerman, Perancis dan juga United Kingdom, menganggap bahawa rumit untuk berurusan dengan Israel dan lebih mudah menekan ataupun mendapatkan kerjasama Amerika bagi menamatkan perang ni. Itu menjadikan Israel merasa marah, dan saya fikir
salah satu daripada kenapa kapal terbang yang membawa Abbas Araghchi hampir dibom, dan satu taktikal terpaksa dibuat menerbangkan kapal terbang yang lain sebelum dia tiba pagi ni di Eropah. Dan saya nampak khabar Abbas Araghchi dah sampai di Geneva. Dia telah disambut dan rundingan mungkin telah bermula antara Abbas Araghchi, David Lammy, Ian Barrott dan juga Johan Wakefield ni, yang mana UK melalui David Lammy membawa mandat daripada Amerika Syarikat kerana semalam ada pertemuan. Tapi Iran sangat berkeras dengan mengatakan bahawa rundingan damai ini bukan rayuan mereka. Ini adalah permintaan daripada Barat untuk mengadakan rundingan. Dan rundingan ini tiada kaitan dengan tekanan yang dikenakan oleh Amerika, iaitu untuk menyerang Iran pada bila-bila masa. Dan kemudian kenyataan terbaru semalam, sama ada akan menyerang atau tidak akan menyerang, yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump bagi tempoh 2 minggu. Dalam tempoh 2 minggu, dia bukan selepas 2 minggu sebab ayat digunakan bukannya after tapi within, iaitu dalam lingkungan jarak 2 minggu. Berarti Amerika sedang mencari titik silap sekiranya rundingan hari ini Perancis, Jerman dan juga United Kingdom gagal mendapatkan persetujuan mutlak. Dia ada masalah dia adalah Iran nakkan rundingan ini berasaskan pada perjanjian antarabangsa, kerana Iran adalah anggota IAEA, dan Iran juga telah menanda perjanjian untuk menghasilkan uranium pada 2015. Jadi apa yang Iran nak adalah kelangsungan perundingan yang terjejas apabila Iran tak membenarkan wakil daripada agensi atom antarabangsa masuk melawat tapak-tapak dia sensitif. Jadi startnya di situ. Tapi apa yang Trump mahukan pula, Iran tak langsung ada hak untuk menghasilkan uranium sekalipun di bawah benda yang dibenarkan oleh PBB, iaitu IAEA membenarkan mana-mana negara yang nak buat pengayaan uranium, dia kena sign perjanjian NPT, dan kemudian dia mestilah dipantau oleh jawatankuasa NPT ataupun jawatankuasa IAEA ni. Ini saya jelaskan pada tuan-tuan bahawa titik sukarnya pertemuan di Eropah di Geneva hari ini, yang kemungkinan saya fikir Perancis, United Kingdom dan juga Jerman akan memainkan peranan untuk cari satu titik supaya satu, Amerika nakkan uranium ni ditutup terus. Iran kata dia masih nak teruskan rundingan, berarti mestilah mematuhi perundangan antarabangsa. Berarti apa yang Amerika kata tutup terus tu jadi unilateral, kenyataan Amerika sepihak. Secara perundangan antarabangsa, kata Iran, mereka berhak kerana mereka telah pun menjadi anggota NPT. Mereka menandatangani perjanjian NPT pada tahun 2015. Mereka membuka semua logi director mereka untuk dianalisis hinggalah pada tempoh 6 bulan terakhir, apabila Iran merasakan IAEA mengeluarkan banyak laporan yang tidak menunjukkan sebarang kemajuan pun dalam tempoh 10 tahun. Mereka membuka logi rektor mereka untuk dikendali ataupun dilihat oleh dipanggil inspection untuk diselenggara ataupun dijalankan penilaian oleh IAEA. Jadi saya fikir akan ada titik yang sukar juga untuk bertemu penyelesaian bagi membolehkan Amerika berpuas hati dengan Iran kelihatan seperti menyerah kalah dengan mengatakan okey, perang ni berhenti, kami stop nuklear. Kerana Iran tahu bahawa kalaupun mereka memilih untuk apa-apa pilihan, Israel akan menyerang, kerana rundingan ni hanyalah untuk memastikan Amerika tak menyertai perang. Dia tak ada kata rundingan ni ada jaminan Israel akan berhenti perang. Jadi tuan-tuan faham, Iran pergi ke rundingan ni berjumpa E3. E3 ni kerana 3 negara Eropah, itu namakan E3, European 3. Yang mana negara ni adalah Perancis, juga dalam negara G7 yang bertemu dengan Trump pada minggu lalu di Kanada. Juga UK, negara G7 yang juga bertemu dengan Trump sehari sebelum Trump mengumumkan akan menyerang Iran. Dan ada juga Perancis, ada juga Jerman. Jadi saya fikir tak banyak boleh kita harapkan daripada Geneva, kerana Iran akan datang dengan pendiriannya yang sangat keras, mengatakan bahawa kalau
apa yang diperlukan adalah balik kepada perjanjian NPT 2015 yang mereka tanda tangan dengan EIA, di mana ada 20 negara dalam NPT ni yang kemudian menjadi governor, board of governor yang menjaga rektor dan juga penyiasatan daripada masa ke semasa. Dalam keadaan Iran masih tidak menunjukkan sebarang tanda akan mengalah, Iran melancarkan serangan hari yang ke-8 dengan kejayaan 2 hari berturut-turut. Hari ini satu lagi bom 300 kg. Ini 300 kg Israel yang sahkan. Berarti Iran berjaya melepaskan satu lagi peluru berpandu supersonik, hypersonik, bolos di ruang udara Iron Dome Israel, tak jatuh di kawasan tengah dan utara, tapi kali ini masih di kawasan selatan di Beersheba. Kalau semalam 4 peluru jatuh di Beersheba, kena hospital Soroka, kena apartmen di Ramat Gan, kena pertempatan di Tel Aviv, dan satu lagi kena di Bakyam Israel. Serangan hari ini kena di lokasi yang strategik, iaitu Beersheba Tech Center ataupun Beersheba Tech Park, di mana lokasi inilah menjadi lokasi intelijen cyber Israel berpengkalan dan berdekatan dengan syarikat-syarikat teknologi menjalankan operasi, kerana dia adalah Beersheba Tech Park, di mana berdekatan dengan office Microsoft. Jadi ada makmal Microsoft di situ, tapi tepat jatuhnya adalah di depan. Dipanggil bangunan ini dipanggil IA4, iaitu pusat intelijen cyber milik Israel. Dengan satu lagi serangan yang menghasilkan kebakaran yang besar, kemusnahan bangunan yang besar. Iran menampakkan bahawa walaupun dunia mengatakan teknologi peluru berpandu dia semakin terhad, jumlah peluru berpandu dia, tapi Iran juga membuktikan bahawa Israel juga mengalami keterhadan peluru penangkis serangan udara daripada Iron Dome, kerana installation ataupun pengisian semula peluru pandu Iron Dome juga besar kos dia, dan juga penghasilannya dihasilkan di kilang-kilang di Israel tak mampu menampung jumlah begitu banyak yang mereka tembak waktu menangkis. Dan oleh kerana Iran juga menggunakan teknologi drone, yang mana sebahagian daripada drone ni drone kosong. Iron Dome dia tak boleh kesan senjata, dia cuma boleh kesan pergerakan di udara, dia tembak. Menjadikan Iran umpan semalam dengan melancarkan 2 drone daripada laluan sudik di Laut Hitam. Dan drone ni ditembak oleh Iron Dome Israel, menjadikan Iran tahu bahawa setiap hari mereka hanya perlu mengumpan dengan mengelirukan Israel, sama ada yang mereka lancar ini adalah roket yang memiliki bahan letupan ataupun roket kosong, kerana Israel terpaksa memilih sasaran. Dan yang kedua adalah kedudukan Iron Dome lebih kuat di bahagian melindungi Haifa dan juga Tel Aviv, menjadikan apabila Iran merendahkan sikit jarak tembakan dari menjadikan Beersheba yang berada di luar sikit daripada Gaza dia berada dalam daerah Negev yang di luar sikit daripada Gaza, jadi tepat 2 hari berturut-turut, hari ke-7 dan hari ke-8. Kalau saudara berada di platform satu hari, saudara akan dapat lihat dengan terperinci kemusnahan besar, kebakaran dan juga lubuk kawah besar bom 300 kg yang bolos pagi tadi. Ini menjadikan 2 pagi, Khamis dan Jumaat, Iran berjaya melepasi apa yang dipanggil sebagai kekuatan pertahanan udara Israel. Dan satu lagi gambaran bahawa bila Iran menghantar Menteri Luar dia Abbas Araghchi pergi ke pertemuan di Eropah dengan wakil daripada Jerman, United Kingdom dan juga Perancis, tak bererti Iran telah berada dalam keadaan menghentikan operasi perang. Review sangat banyak, tuan-tuan. Keseluruhan pakar-pakar antarabangsa yang kita dengar, sama ada sampai ke Sky News, sama ada tuan-tuan dengar di BBC, tuan-tuan dengar Al Jazeera, tuan-tuan dengar CNN, sampailah ke Sky News. Sky News mengadakan review sangat panjang mengenai kes ni semalam. Kesemua mula memperlihatkan stesen televisyen antarabangsa pun telah menjarakkan diri kepada Israel. Kita boleh nampak pemulauan dan keterasikan Israel. Berarti secara keseluruhannya, orang yang meneliti perang, sama ada mereka mewakili negara ataupun mereka mewakili pandangan individu, semua melihat bahawa perang ini menjadi rumit kerana Israel. Rundingan ini menjadi sukar kerana Israel. Dan saya fikir kalau tuan-tuan, sekarang kita tengah tayangkan keadaan kebakaran teruk di Beersheba. Saya fikir ini adalah
satu kejayaan pagi Jumaat yang besar untuk Iran. Walaupun Iran juga diserang. Semalam peluru berpandu dan juga jet pejuang F-18 menerobos ruang udara Iran. Dan Iran juga mengalami masalah ketandusan peluru penangkis dia, kerana mereka tak boleh juga menghasilkan peluru penangkis Zolfaghar dan juga Sejil dalam masa yang tepat dan cepat. Begitu juga mereka tak boleh menurunkan kedudukan peluru berpandu Qadar kepada peluru penangkis, kerana peranan Qadar masih kekal sebagai peluru berpandu. Qadar ni dia boleh adjust 380 km sampailah ke range yang panjang. Tapi tak boleh adjust, jadi menjadikan serangan semalam di Tehran dan juga di Natanz. Natanz kembali dibom. Ini adalah reaktor yang agak paling banyak terjejas berbanding dengan semua reaktor yang ada. Natanz kembali dibom. Juga Tehran kembali dibom. Ada banyak letupan berlaku di Tehran. Tapi apa yang kita gambarkan adalah keupayaan Iran melepasi serangan, kerana satu, kemusnahan di Israel lebih merugikan, kerana rakyat Israel berada dalam keadaan ditekan untuk memasuki perang, kerana ini adalah perang Perdana Menterinya dan perang kabinet ultra ortodok dan ultra nasionalis. Keseluruhan rakyat Israel masih lagi bangsa yang tak pernah diserang secara besar-besaran selepas mereka menamatkan perang tahun 73. Selepas tahun 73 tu berakhirnya perang Ramadan ataupun perang yang diraihkan oleh orang-orang Yahudi sebagai perang Yom Kippur tu pada 6 hari bulan Oktober hingga 25 hari bulan Oktober tahun 1973. Israel ini berada dalam keadaan melahirkan generasi strawberry, yang mana mereka menikmati kemewahan, mereka menikmati penjarahan ke atas tanah orang lain dengan hanya sentiasa meraihkan kemenangan dalam pembantaian, dalam merampas tanah-tanah Palestin. Dan ini menjadikan mereka menanggung apa yang dipanggil ketakutan bagi generasi yang telah melupakan perjuangan generasi 1973, iaitu generasi yang pernah berperang. Iran pernah diserang berkali-kali oleh Israel, walaupun Iran tak pernah balas balik. 10 tahun yang lalu Iran diserang. Pernah diserang. Tehran pernah diserang berkali-kali apabila Israel menggunakan keputusan unilateral untuk melancarkan keserangan di tapak-tapak yang mereka syak Iran sedang bangunkan senjata nuklear. Ini saya update tuan-tuan hari ini, di mana apa yang boleh kita gambarkan, Iran masih lagi menunjukkan kejayaan yang sangat besar dengan mengubah beberapa taktikal perang, dengan mengendurkan jarak tembakan peluru berpandu, tapi masih kena kawasan yang strategik di Beersheba kerana memasuki ruang udara Tel Aviv dan juga Haifa, zon yang sensitif kerana Tel Aviv penduduknya ramai dan ini zon komersial. Haifa adalah kawasan reaktor nuklear dan juga kawasan ketenteraan, di mana kalau Iran tembak 18 peluru, hampir semua dapat ditangkis. Kalau Iran nak lepas, dia kena pergi sampai berpuluh-puluh peluru dengan menggunakan umpanan emat ataupun peluru berpandu emat ataupun peluru berpandu syakab bagi mengelirukan penangkis. Kemudian barulah hypersonic mereka boleh mencelah masuk dan mendapatkan letupan. Jadi ini menjadikan Iran membelanjakan banyak peluru berpandu untuk mendapatkan bolos 4 atau 6 bagi setiap potensi 50. Hari pertama mereka lancar 150, mereka hanya dapat 14 yang bolos. Jadi nisbah dia tu hampir 10%. Maka Iran mengubah serangan yang dijalankan pada waktu malam secara konsisten selama 6 hari. Tapi semalam mereka melancarkan serangan fajar, iaitu selepas subuh, dan hari ini juga serangan fajar. Tuan-tuan dan puan-puan, perbincangan juga banyak disebut mengenai apakah Amerika akan menyertai perang ini, di mana saya fikir kata Benjamin Netanyahu memerlukan, saya fikir keadaan sekarang ini adalah Israel yang berada dalam keadaan sukar. Hinggalah Israel mengucapkan cakap besar ini, kata Netanyahu, tanpa Amerika pun mereka mempunyai cukup bom untuk memusnahkan Natanz. Manakala ugutan daripada Donald Trump adalah sekiranya Amerika memulakan serangan, mereka akan menumpukan pada Fordo, salah satu tapak loji nuklear yang sebelum ni dianggap untouchable. Kemudian Rusia masuk campur dengan mengatakan beberapa tapak di Bushehr haruslah dielakkan kerana ada 200 saintis dia di situ. Dan media Rusia memainkan kembali latihan tentera laut bersama di antara Rusia, Iran dan China pada April tahun 2024 yang lalu sebagai gambaran bahawa ketiga-tiga negara ini mempunyai ikatan kerjasama ketenteraan. Ini semua dipanggil warfare. Bila saya cerita dengan tuan-tuan ni,
ada benda yang dipanggil sebagai war facts, fakta perang. Nanti kalau tuan-tuan dengar pula warfare, dipanggil sebagai psikologi perang. Jadi dua maklumat ni tuan-tuan kena faham lah. Orang ni sebut benda ni, dia menjadi warfare, dipanggil psikologi perang. Yang mana lebih banyak saya sentuh pada tuan-tuan adalah war facts, fakta perang. Ini yang lebih penting. Dan satu lagi saya nak bagi tahu pada tuan-tuan, kenapa Israel menamakan operasi ni sebagai The Rising Lion. Adalah kerana inginkan rakyat Iran mengingati zaman gemilang mereka sebelum datang revolusi Islam. Iran adalah sebuah empire mandiri yang sangat luar biasa kerana empire 3000 tahun. Mencapai banyak kemajuan pada abad yang ke-12. Dan kemudian untuk mengetahuan tuan-tuan, ketika Amerika Syarikat dan United Kingdom bergabung dan kemudiannya menyusup masuk ke dalam politik Iran dan menjatuhkan Perdana Menteri Muhammad Maqdad pada tahun 1959 dan melantik kerajaan boneka Shah Reza Pahlavi pada tahun 1959. Jadi pada tahun 1959, Amerika telah memilih Shah Reza Pahlavi dengan membuat satu rampasan kuasa dengan dana yang banyak dibiaya oleh United Kingdom dan juga Amerika Syarikat untuk memastikan pada waktu itu bukanlah Iran yang mereka bayangkan anti-Israel, tapi mereka nakkan sebuah monarki Iran yang boleh dipulas hidung bagi menguasai minyak Iran pada waktu itu. Jadi kalau tuan-tuan tengok data perang 1967 hinggalah 1973 bila negara-negara Arab berperang dengan Israel, di mana perang 67 dipanggil perang 5 hari, manakala perang Ramadan pada tahun 73 ni, kalau saudara lihat, salah satu sistem sokongan yang diperoleh oleh Israel adalah daripada Iran. Ini saya nak jelaskan kepada semua pentaksub Syiah Sunni ni. Iran yang ada dulu ketika dia bukan sebuah negara yang berorientasi ke Islam. Iran di bawah Shah Reza Pahlavi adalah Iran yang menjadi telunjuk Amerika. Iran yang membenarkan arak dijual, Iran yang membenarkan pantai Separa Bogel, dan Iran yang menjadi alat ataupun jentera British di tengah-tengah jentera British dan Amerika di tengah-tengah Asia Barat, kerana mereka mahukan penguasaan minyak sangat besar. Apabila Iran yang mempunyai tradisi 3000 tahun dan kemudian Iran yang membentuk Islam seawal sama dengan Rasulullah masih ada dan menjadi mazhab baru selepas pertelingkahan dan perang Siffin yang membawa kepada peristiwa Hasan dan Hussein dan Saidina Ali. Iran ni apabila dibangunkan dalam empire yang berada di luar Ottoman, kerana Iran tak pernah dijajah oleh Ottoman, dia berdiri sendiri. Tapi apakah Iran yang saudara kenal sekarang lebih buruk daripada Iran yang dulu? Kerana Iran di bawah Shah Reza Pahlavi adalah Iran yang di mana istananya meraihkan arak, pantainya membenarkan. Saya tak mau kata bogel sebab gambar yang kita lihat semua black and white yang popular diviralkan sekarang ni adalah semua gambar seluar dalam dan baju dalam. Iran yang tidak mengenakan sebarang hukuman Islam dan tiada sebarang kesalahan bagi penzinaan, bagi homoseksual dan segala macam. Apabila Iran ini tumbuh daripada tahun 1959 di bawah sistem monarki Shah Reza Pahlavi, maka orang-orang Syiah yang menjadi majoriti penduduk negara Iran telah melancarkan satu gerakan revolusi. Ini saudara kena faham balik, Ali Khomeini, Ayatollah Khomeini berada di Perancis. Kerana pada waktu itu Reza Pahlavi akan membunuh siapa saja yang cuba menjatuhkan kerajaan dia. Reza Pahlavi selepas menjatuhkan Presiden Muhammad Mossadegh, dia kurung Muhammad Mossadegh dalam rumah daripada tahun 59 sehinggalah Muhammad Mossadegh ni wafat pada tahun 1974. Manakala Perancis menjadi tempat pejuang-pejuang ulama Syiah bersembunyi untuk melancarkan gerakan rakyat bagi menjatuhkan kerajaan boneka yang dimiliki oleh Amerika dan juga dikuasai oleh British. Maka tahun 1979 revolusi Islam di Iran berjaya. Pertama kali Ali Khamenei, marhum Ayatollah Khomeini balik dan kemudiannya mengisytiharkan bahawa revolusi Islam Iran kini membentuk sebuah kerajaan yang bebas monarki. Ada sistem pilihan raya tapi sistem Ayatollah diperkenalkan. Ini saya nak jelaskan pada tuan-tuan bagaimana bermulanya apa yang dipanggil kempen Syiah. Kerana Iran ketika berada di bawah rejim boneka,
Iran yang dulunya negara yang membenarkan perzinaan, negara yang tidak membuat sebarang undang-undang yang melarang kepada homoseksual, negara yang dipenuhi oleh Arab, negara yang menjadi paling barat daripada barat dalam semua negara Asia Barat, adalah Iran yang dibentuk oleh Amerika dengan memilih seorang pemimpin yang sangat lemah. Jadi apabila Ayatollah Khomeini datang dan membawa apa yang dipanggil kebangkitan untuk menentang Iran yang dipenuh maksiat, maka mereka menggunakan revolusi Islam. Apabila Amerika tahu Iran telah berjaya apabila Amerika dan United Kingdom tahu bahawa Iran telah berjaya membentuk satu kuasa revolusi, dan mereka tahu bahawa Syiah Iran ini ditakuti oleh orang-orang Sunni dan dimusuhi oleh orang Sunni, maka bermulalah apa yang dipanggil jentera mensyiahkan Iran. Menjadikan apa saja perbalahan di antara orang Sunni dan Syiah tentang mazhab dipindahkan Iran sebagai ketua Syiah. Berarti apa saja perbandingan dan perbalahan yang kita ada antara Sunni dan Syiah, Iranlah dianggap Syiah tersebut. Ini perang psikologi yang diatur oleh Amerika. Dan pada masa yang sama juga, Amerika berjaya menyerap masuk ke dalam Iran. Sebab tu kalau saudara tengok kenapa tangan Ayatollah Ali Khamenei cacat, kerana salah satu daripada cubaan membunuh dia seawal tahun 1981. Sebab tu dia sangat tenang dan dia tak takut perang ni. Dia pernah ditembak dalam satu cubaan membunuh pada tahun 1981. Dia pernah cuba ditembak dan kemudiannya daripada 81 dia menjadi orang kuat kepada Ayatollah Khomeini, hinggalah Khomeini kembali ke rahmatullah dan Ali Khamenei menjadi ketua. Sebab tu selalu nampak kan, tangan dia berdoa, dia cacat tu tangan tu. Menjadikan dia tak takut pada perang ni, kerana mereka datang daripada apa yang dipikir sebagai golongan revolusi. Berarti Islam, menegakkan negara Islam, menganggap apa kalaulah Barat datang ke Iran, tujuan Barat adalah menjadikan Iran ini sebagai lubuk, mendapatkan minyak, dan kemudian menjadikan Iran ini sebagai paksi kepada kebaratan bagi membolehkan Asia Barat ni juga dirombak kehidupannya. Itu saya jelaskan saudara faham bila bermula perang saraf di antara kita semua di bawah tajaan Barat dalam ideologi bahawa menyokong Iran berarti menyokong Syiah, dan kamu orang Sunni kemudiannya akan tunduk di bawah empire Syiah. Ini naratif yang kemudiannya termakan oleh Saddam Hussein ketika tahun 1981 apabila Amerika meminta bantuan Saddam melancarkan serangan darat untuk mengalahkan revolusi ini. Saddam sanggup berperang kerana dia takut negara dia, kerana Saddam adalah seorang Sunni di sebuah negara yang 80% adalah Syiah. Jadi Saddam jadikan parti Ba'as dia itu sebagai parti yang berasaskan orientasi tentera. Tapi pada masa yang sama Saddam tahu sekiranya gerakan Syiah ini datang dan menular sampai ke Iraq, Iraq akan menjadi sebuah negara revolusi dan menyertai Iran di bawah apa yang dipanggil sebagai peluasan empire Syiah. Naratif yang dibentuk oleh Amerika ini adalah menjadikan Saddam melancarkan perang pada tahun 81 hingga tahun 85, menjarakkan sedikit hingga tahun 86. Dalam perang yang mengorbankan berpuluh-puluh ribu di belah-belah kedua pihak dan menjadikan ratusan ribu orang terkorban dalam perang 5 tahun yang sangat sia-sia. Mereka melihat banyak operasi darat dan juga banyak bantuan diberikan kepada Saddam tapi gagal untuk menjatuhkan kerajaan revolusi Islam Iran. Maka Amerika menarik diri daripada bersama dengan Iran sebagai proksi perang bersama dengan Iraq. Ini bermula titik kecewaan Saddam daripada budak suruhan yang sangat penting di meja Amerika, kerana dia adalah orang yang sentiasa ditaja perang. Berarti kalau nak belajar sejarah Zelensky kena belajar sejarah Saddam. Zelensky Ukraine, kerana Saddam ditaja, diberi sokongan besar-besaran sehingga Saddam ni yakin bahawa dia akan berjaya menakluk Iraq. Tapi apabila dana yang besar dibelanjakan dan Amerika setiap kali ada perubahan-perubahan presiden, mereka akan buat review. Dan bila review mengatakan bahawa mempromosi dan juga menaja perang ke atas Iraq tak memungkinkan kerajaan revolusi Islam dijatuhkan. Jadi sejak tu barulah Saddam sedar. Pada usia dia meningkat pada tahun-tahun dia 90-an tu barulah dia sedar bahawa dia hanyalah sampah yang digunakan dalam perang tahun 81-86.
Jadi apabila Saddam dah pun diasingkan kerana pernah menjadi proksi Amerika yang kuat walaupun dia ada minyak yang banyak, maka Saddam mula menunjukkan pemberontakan dia daripada pro-Amerika anti-Iran kepada orang yang diabaikan Amerika dan anti-Israel. Apabila Saddam merasakan dia dipergunakan pada usia muda dia untuk membentuk sebuah Iraq yang diajar yang hanya dibentuk untuk berperang dengan Iran. Bila Saddam mula mengalihkan cara berpolitik ataupun pendirian politiknya untuk tidak lagi menjadi budak suran Amerika, berarti dia menjadi ancaman kepada Israel kerana kedudukan Iraq lebih dekat untuk merentaskan sebarang bentuk serangan peluru berpandu jarak sederhana ataupun persenjataan, kerana hanya perlu melangkaui ruang udara Jordan dan juga Bukit Golan untuk kepentingan perang. Maka tu bila melihat Iran menjadi makin bahaya, Israel menyusun naratif. Bila melihat Iraq makin berjaya, Israel menyusun naratif dengan mengatakan Iraq sedang mencipta senjata kimia. Dan naratif ni dah bertahun-tahun hinggalah pada tahun 2003 Amerika menggunakan beberapa agensi antarabangsa dan menggunakan begitu banyak video popular apabila Iraq sendiri mengalami masalah dengan orang Kurdish di Tikrit, di mana Amerika menaja orang Kurdish untuk berperang dan kemudian orang Kurdish menjadi mangsa serangan balas daripada Saddam Hussein. Video-video Saddam Hussein menyerang orang Kurdish disiarkan di seluruh dunia. Dengan kebanyakan gambar adalah mereka mati dibunuh oleh bom kimia Saddam. Menjadikan dunia Islam yang tak matang dalam memproses maklumat yang dibentuk oleh doktrin Barat, menganggap serangan ke atas Saddam adalah satu kejayaan besar menjatuhkan seorang diktator. Ini saya jelaskan supaya saudara dapat sedikit senario background. Jadi apabila Ali Khamenei ini pernah dicuba dibunuh pada tahun 1981, dan hari ini saya sahkan pada tuan-tuan, Ketua Perisik Muhammad Ali Gamani. Muhammad Ali Gaman ke Muhammad Ali Gamari? Muhammad Ali Gamari. Dia ni disahkan, dia ni menggantikan ketua perisik yang mati dibunuh pada serangan pertama. Ali Gamari baru ambil alih je. Sekarang serangan bermula hari Jumaat, mati. Ali Gamari ni ambil jawatan hari Ahad, hari Senin dia dikatakan mati. Ali Gamari hari ni disahkan hidup. Ali Gamari menghantar nota kepada Ayatollah Ali Khamenei mengatakan bahawa sesuatu yang ajaib yang pernah berlaku pada Ali Khamenei pada tahun 1981 kini berlaku kepada dia. Daripada cedera parah, dia dah sedar sepenuhnya. Jadi walaupun Israel mewar-warkan mereka berjaya membunuh ketua perisik yang baru dilantik 48 jam, Muhammad Ali Gamani ni, hari ini Iran mengesahkan Ali Gamani hidup, pulih, berjaya diselamatkan dengan beberapa siri pembedahan dan mampu menulis nota kepada Ayatollah Ali Khamenei. Keadaan akan kita lihat dalam bentuk begini, tuan-tuan. Hari ini saya rasa memang tak akan ada berita bahawa kehadiran pertemuan di antara Abbas Araghchi dengan kata-kata Iran bersetuju ... Iran akur ... tak akan berlaku statement dalam pertemuan dengan E3. Tapi saya fikir Kesatuan Eropah akan cuba mencari titik tengah untuk menangguhkan dan juga mencari ruang supaya Amerika ada keyakinan satu rundingan dapat dibuat. Apa yang perlu kita lihat sekarang ni adalah Trump berada dalam keadaan sudah 50-50 kerana mengkaji risiko perang ni yang sangat berat. Saya tengok beberapa review di Sky News, yang mana satu adalah kata Sky News, Amerika tak akan boleh selamat dengan 50,000 tentera dia, yang mana dia ada pengkalan laut. Baru kita tahu di Bahrain Amerika tak ada tentera darat, dia buka pengkalan laut. Kemudian dia ada pengkalan tentera di UAE, dia ada pengkalan tentera yang Qatar, dia ada pengkalan tentera di Kuwait, dia ada di Arab Saudi, dia ada di Iraq, dia ada di Syria. Menjadikan personel dia yang ada ni adalah personel di mana kem-kem mereka tidak dibina untuk menerima serangan peluru berpandu daripada Iran. Berarti ini adalah kem yang lebih dibina untuk menunjukkan keberadaan Amerika di negara-negara tersebut, dan mereka lebih pada base camp untuk backup dengan serangan yang datang daripada laut. Memandangkan data mengatakan mereka belum dapat mengesan
berapa banyak lagi Iran memiliki baki peluru berpandu yang dikenali dengan nama Qadar, yang mana kalau Qadar ni bawa kepada penggunaan jarak 380 kilo, ataupun berapa banyak lagi Iran ada Shahid yang kalau digunakan sebagai drone berani mati, drone kamikaze ni, dia akan sampai ke kawasan-kawasan yang mana pos tentera Amerika yang masih ada 40 ke 50 ribu orang ni masih boleh terdedah kepada serangan yang sedemikian besar. Dan ini menjadikan Amerika akan menjadi tidak popular di kalangan negara-negara yang membenarkan Amerika menggunakan base camp ni. Untuk pengetahuan tuan-tuan, Arab Saudi, Bahrain, Qatar, UAE dan juga UAE, 4 negara ni tak membenarkan Amerika melancarkan base camp serangan ke Iran dengan menggunakan ruang udara mereka. Berarti base camp ni berada dalam keadaan tidak aktif dalam perang ni, dan Amerika tak boleh aktifkan base camp ni. Kalau Amerika nak masuk dalam perang ni, dia kena aktifkan serangan daripada laut dengan menggunakan 2 kapal perang yang dia dah bawa, dan saya dengar ada 1 lagi kapal perang pergi, tapi saya tak boleh ingat nama dia, di mana Eisenhower dan juga yang telah pun sampai di Laut Merah, dan juga kapal terbang dan juga kapal USS Nimitz yang dah berada di Lautan Mediterranean. Tapi Amerika tak boleh aktifkan semua pos tentera dia yang besar di negara-negara teluk yang dia dah duduk sejak sekian lama, ketika dia berjaya menanamkan semangat kepada negara-negara Sunni ni, bagi kami duduk sini supaya Syiah tidak menyerang kamu. Kemudian negara-negara Sunni yang pada waktu tu termakan cakap bahawa satu hari Syiah akan meluaskan empire dia, maka mereka membenarkan negara mereka ada base camp Amerika. Semata-mata base camp ni dibina untuk mengekang kemarahan Iran. Mereka ni mula menyedari bahawa geopolitik telah berubah, dan hari ini keberadaan tentera Amerika di negara mereka menjadi beban. Satu adalah kalau Amerika mencetuskan kontroversi dengan Iran, kalaulah serangan ini berlaku ke atas kem-kem tentera Amerika, ruang udara negara ni juga tak selamat. Perniagaan, industri minyak, industri komersial, pentadbiran, kehidupan rakyat mereka juga terjejas. Menjadikan negara-negara awal Arab daripada awal memberi amaran Amerika tak boleh melancarkan serangan ke atas Iran daripada base camp negara mereka. Tapi Iran bagi jawapan yang terang. Kerana Amerika jauh, kerana mereka mampu menyerang kami dengan menggunakan teknologi peluru berpandu mereka yang sangat canggih dan jet-jet pejuang yang boleh dilepaskan daripada kapal-kapal pejuang nuklear mereka, kami akan menyerang base camp mereka. Ini kata dua daripada Iran. Menjadikan sebahagian daripada peneliti mengatakan Trump berada lebih kepada 50% tak akan menyertai perang ni. Dan satu lagi, hari ini Bloomberg mengesahkan data yang baru bahawa sekiranya kenapa UK, kenapa UK, Perancis dan juga Jerman sangat-sangat memanggil rundingan damai dengan Iran, adalah kerana bekalan minyak 35% ni lalu di Selat Hormuz, yang salah satu lagi Iran bagi tahu, kata salah satu daripada ugutan Iran, sekiranya berlaku serangan ke atas Iran, Iran ini minyak yang akan keluar daripada Kuwait, UAE, Arab Saudi sampailah ke Bahrain semua ni, dia akan lalu selat ni. Ini dia akan lalu selat ni. Selat ni 38 km, mula-mula saya kata 33, latest adalah 38 km. Kalau nak lalu dalam selat ni tuan-tuan, ini adalah negara Iran ni. Berapa banyak Iran boleh gunakan kapal ni, berapa panjang kilometer dia, yang kesemuanya boleh diletupkan oleh Iran. Atau selat ni dijadikan sebagai selat mati, tak boleh kapal minyak bergerak. Daripada negara-negara pengeluar minyak, termasuk Iran, walaupun dia tak jual minyak kepada negara yang kenakan sekatan, tapi daripada Arab Saudi, daripada Kuwait, daripada Bahrain, daripada UAE dan daripada UAE, Qatar, jumlah minyak ni mewakili 35% daripada keperluan minyak dunia. Lebih daripada 1/3. Menjadikan salah satu lagi yang Amerika fikirkan, kalau dia perang, dia akan kena maki dan dia akan kena tekan teruk ekonomi dia, kerana satu adalah melambungnya harga minyak. Daripada 73-74 dolar sekarang, harga minyak akan naik ke 130 dolar. Ini adalah analisis yang dikeluarkan oleh Bloomberg dengan semua agensi rating antarabangsa dan agensi peneliti antarabangsa, mengatakan this is a big risk. Ini risiko yang sebenarnya menjadikan Perancis merasa kepentingan dia ada, United Kingdom yang memang dah terdesak kerana bahan bakar yang sangat mahal, dan juga Jerman nakkan juga perang ni selesai.
Tidaklah kerana takut Tehran ni musnah. Tidaklah kerana ada keterjaminan nasib orang Islam dalam perang ni. Tapi adalah keterjaminan negara-negara pengguna bahan bakar akan terjejas. Apatah lagi, Eropah dah tak boleh dapat gas dah daripada Rusia sejak mereka mengenakan sekatan ke atas Rusia. Jadi Selat Hormuz ni selain daripada bawa 20 juta tong minyak sehari, dia juga mengeluarkan gas bagi bekalan dunia. Ni daripada negara yang sama. Jadi kalau Selat Hormuz, Iran advantage dia besar adalah kami bakar Selat Hormuz ni. Itu yang paling paling besar untuk dia menang. Sebab saudara boleh tengok kepanjangan dia. Ini kalau datang daripada Kuwait, ini kalau datang daripada UAE, Arab Saudi, Qatar ni, semua akan lalu kawasan ni. Berapa besar panjang selat ni yang menjadikan semua kapal-kapal tangki yang akan berlayar kepada negara-negara pengguna di Eropah dan pengguna di Amerika Syarikat akan langsung tak boleh bergerak kerana dia lebih efisien berbanding Laut Merah yang dikawal oleh Houthi. Kerana kedudukannya sangat luas dan Houthi pun tak ada persenjataan yang sangat hebat. Ini kalau 38 km tuan-tuan. Drone yang dihasilkan oleh Iran di bawah standard yang ketiga, Shahid 3. Shahid 1 adalah paling hebat. Drone-drone yang dikeluarkan di bawah low end, yang kita panggil drone 3000 USD ni, yang banyak Iran bagi kepada drone 10 ke 30,000 USD yang banyak diberi oleh Iran kepada pasukan Houthi, akan boleh digunakan secara berluasa di sepanjang selat ni. Tak lepas lah tuan-tuan. Keluar daripada Kuwait ni pun dah kena dekat sini. Apatah lagi nak lepaskan Hormuz ni yang sempit ni. Ni laut ni pun dah tak lepas dah. Menjadikan negara-negara daripada barat mengambil langkah panik untuk mengelakkan dunia berdepan dengan tekanan kekurangan bekalan minyak. Menjadikan negara-negara ekonomi besar memihak kepada Iran. Bukan kerana benar salah. Dalam politik ni fakta dia bukan lagi kerana benar salah. Berdasarkan geopolitik semasa, mereka kehilangan bekalan tenaga dengan Rusia. Berdasarkan perang Rusia dan Ukraine yang tak selesai, berarti akaun untuk mendapatkan kembali gas daripada Rusia ditutup. Eropah boleh anggap, negara NATO dan Kesatuan Eropah boleh anggap kata tak akan ada sebarang pemulihan untuk mereka berpotensi membeli gas dan membeli minyak daripada Rusia kerana kes Ukraine ni akaun dia dah berlaku dan sukar ditutup. Apa yang mereka cuba elakkan adalah berlaku penutupan akaun di Iran. Kalau perang ni berlaku, satu lagi akaun ditutup dan dunia akan mengalami kepanikan bekalan minyak. Ini yang saya jelaskan kepada tuan-tuan kenapa Iran sangat-sangat diperlukan oleh negara-negara industri, Jerman, Perancis dan United Kingdom. Selain daripada kita sebut geopolitik ini adalah tentang tamadun manusia, tapi dia lebih berikat dengan geoekonomi, di mana negara-negara barat sedar perang yang hanya disebabkan oleh Netanyahu dan disebabkan oleh Trump yang mental dia tak stabil dalam membuat keputusan flip-flop, seluruh dunia akan terkesan. Dan Kesatuan Eropah bukanlah negara minyak. Eropah bukan negara minyak. Keseluruhan bahan bakar yang datang ke dalam Eropah ni adalah bahan bakar yang dibeli daripada negara-negara pengeluar minyak. Dan seperti saya kata tadi, daripada Selat Hormuz saja keluar 35% minyak dunia, yang mewakili sepertiga. Tuan-tuan boleh bayang apa yang berlaku. Di Malaysia kita boleh berundinglah dengan mengatakan harga minyak tak akan terjejas. Kalau dia naik $110 tong pun pasal apa? Penjualan minyak yang dihasilkan oleh Petronas dengan kenaikan hampir 70 ke 80%. Kerajaan dapat tunai yang besar melalui Petronas. Maka subsidi masih boleh dijalankan. Walaupun kita mensubsidikan minyak import dan minyak Petronas berkualiti tinggi itu kita jual sebagai minyak ekspor, tapi kita masih lagi boleh meraih keuntungan dan masih ada tambahan subsidi dikekalkan. Tapi bagi negara-negara yang tak mengamalkan subsidi dan industri mereka bergantung penuh pada bahan bakar yang rumit, bila Rusia tak jual kepada mereka dan Rusia bagi bahan bakar ni murah kepada China dan juga kepada India, menjadikan China sangat kompetitif kerana membeli bahan bakar daripada Rusia yang murah. India mula menonjolkan nilai saing kerana mereka anggota BRICS. Dan Iran masih lagi boleh jual minyak dia kerana dia berada dalam BRICS. Berarti walaupun dia jual pada pasaran yang lebih rendah, tapi kalau dah masuk perang, Iran dah tak fikir ekonomi dia dah. Kalau terbakar, mari kita bakar semua. Menjadikan salah satu daripada yang kita nampak advantage untuk Trump tak sebodoh, tapi dia boleh jadi bodoh.
Trump tak sebodoh untuk bersama dengan Netanyahu dalam perang yang hanya kerana kes nuklear yang kemudiannya Trump pula semalam Caroline Levitt, ini jurucakap Trump yang paling cerdik lah berbanding yang lain tu. Caroline Levitt ni masuk CV dia cukup kot. Yang lain tu mana jadi jurucakap Trump, saya ingat masuk pakai kabel je, sepupu, dua pupu, tiga pupu lah. Caroline Levitt semalam buat sidang media sekitar pukul 4 pagi. Satu adalah mengatakan within 2 weeks Trump akan buat. Dan yang kedua, Caroline Levitt memberi gambaran kepada kita semua bahawa Trump membuka ruang untuk ada rundingan, walaupun ultimatum dia masih lagi Iran tak boleh menghasilkan nuklear. Itu dia punya ultimatum lah. Tapi dia kena berfikir apa yang disebut dalam tempoh within 2 weeks ni adalah untuk mendengar lebih banyak pandangan mengenai import. Trump kalau dia keluar daripada mendengar pandangan Netanyahu, dia dengar satu dunia punya pandangan, semua orang tak akan mau perang ni, walaupun mereka memusuhi Iran kerana masalah minyak, kerana perang ini akan merugikan negara-negara industri, kerana ini adalah apa yang dipanggil lubuk minyak dunia. Lubuk minyak dunia ni walaupun besar seluas-luas dunia ni tuan-tuan, 35% minyak dunia ni kena lalu di selat kecil ni, selain daripada selat yang panjang yang Iran boleh cover, dan selat yang kecil ni. Dan kedudukan selat ni pula, kalau dulu mereka anggap Laut Merah ada satu beban lah. Dulu Laut Merah, kapal yang bawa minyak ke Eropah kena pusing melalui Afrika, di mana jarak perjalanan 14 hari bagi setiap kapal vessel ataupun kapal tangki minyak ni. Jadi 45 hari, daripada 14 jadi 45 hari. Gandaan kos sangat tinggi dan United Kingdom sangat terjejas kerana kapal minyak dia banyak lalu kawasan ni. Dan tuan-tuan boleh bayang pula, sekiranya ni langsung tak keluar, langsung tak keluar dan tak ada option. Tengok kedudukan Teluk ni kan, tak ada option. Nanti adalah pula hamba Allah tanya pula, kenapa tak pakai jalan darat? Kau jangan bongok sangat. Ini minyak bukan nak pergi daripada Saudi pergi ke mana-mana, ini nak pergi ke Eropah mangkuk oi. Sekali dia komen, kenapa tak pasang pipe? Ini bukan cerita rumah kau, pipe wire kau rosak, pipe minyak, pipe air kau boleh panggil tukar orang buat pipe. Sebab tu saya kata kadang-kadang boleh pula kata kat situ, kenapa tak bawa melalui jalan darat? Kau besar naik Jambatan Pulau Pinang je kot, ulang alik Jambatan Pulau Pinang, dan jauh kau berjalan daripada padang besar tu, kau pergi beli Toto, sampailah ke Johor kau main Legoland. Jadi kau ingat dunia sebesar tu ya. Ini menjelaskan kepada kita tentang kedudukan yang sangat kritikal. Saya tengoklah review banyak, saya tak boleh nak ingat dah semalam seorang daripada UK juga buat review bahawa Eropah berada dalam keadaan mau tak mau mesti memastikan perang ni tak berlaku, dan mesti mau tak mau menghalang Amerika daripada menyertai perang. Kalau Amerika menyertai perang, impak dia sangat besar kepada ekonomi Eropah. Beban kadar inflasi yang dialami oleh United Kingdom, dan lagi satu, perang ni akan menjerumuskan lagi. Bila perang berlaku di antara Ukraine dan juga Rusia, ekonomi dunia pada waktu tu patut tumbuh 3%, turun 2.2%. Tahun ni ekonomi, oleh kerana perang Rusia dan Ukraine masih berlaku dan berlaku keperlahanan permintaan, ekonomi dunia akan jatuh 1.8%, pertumbuhan ekonomi dunia. Dan kebanyakan negara-negara Eropah ni berada dalam julat 1% je pertumbuhan ekonomi. Sangat rendah, kerana mereka daripada minus baru pulih kepada 1% kerana permintaan teknologi sangat rendah. Dan sekiranya berlaku lagi gangguan di Selat Hormuz, menjadikan bekalan minyak menjadi mahal, dan kemudian kos pengeluaran barangan menjadi meningkat, kuasa beli dunia mulai perlahan dan rendah kerana daya beli yang sangat-sangat melemah di seluruh dunia. Berarti pertumbuhan ekonomi dunia mungkin menjunam lagi teruk sekiranya perang ini berlaku. Dan saya fikir kata Trump menyebut tentang within 2 weeks adalah exit door slowly. Dia nak sebut on the spot kata Amerika tak jadi serang adalah satu yang sangat memalukan lah bagi seorang tokoh penjudi dan tokoh yang membina kekayaan melalui industri perjudian. Jadi dia sebut perkataan 14 hari within. Tapi within 14 hari ni saya fikir sama ada rundingan, saya fikir sedikit tangan Iran berada dalam keadaan yang sangat tinggi. Satu adalah Iran tahu bahawa Barat akan bersama dengan Iran bukan di atas semangat Islam atau semangat perpaduan. Barat Eropah ni akan berada dengan Iran di atas semangat ekonomi dan juga keperluan minyak. Ini advantage untuk Iran. Dan yang kedua adalah negara-negara daripada Barat dah lama menjarakkan diri daripada Israel dalam isu Gaza. Dan saya fikir kata pertemuan dengan E3 akan pertemuan di antara Abbas Karachi,
Satu, saya syukur Alhamdulillah kerana penerbangan dia selamat. Saya fikir kata nilai perisikan Iran kembali pulih apabila jet yang nak disabotaj tu berjaya ditukar. Itu bayang, tuan-tuan boleh bayang tu dalam Tehran. Begitu ramai lagi ejen SPE dan Mossad berada dalam Tehran. Dan Abbas Karachi nyaris menaiki jet yang akan kena letupan. Tapi dia berjaya menyelamatkan diri dan membuat pindahan jet kali akhir. Tapi tadi saya nampak perjalanan dia tak nampak dia gementar pun. Saya fikir dia pun datang daripada pemikiran revolusi Iran yang tak mudah digentarkan. Nampak dia berjalan okey jadi Geneva tadi. Disambut oleh secara diplomatik sebagai tetamu. Dan saya fikir kata dia akan menyatakan pandangan yang telah pun diulang-ulang oleh Ali Khamenei, iaitu kami akan terus menghasilkan uranium. Kalau ada permasalahan, balik kepada perjanjian NPT yang dikendalikan oleh PBB. Arahan kena tak boleh ada uranium adalah arahan unilateral Amerika, tak mengikut perundangan antarabangsa. Dan saya fikir kata salah satu yang akan dipujuk oleh negara-negara Eropah untuk memenangkan sedikit air muka Trump adalah dengan perkataan Iran kembali ke rundingan untuk membenarkan pelaksanaan perjanjian NPT dikuatkuasakan dengan beberapa syarat baru. Kerana Iran mula mengesyaki IAEA ini sebagai ejen yang yang menyampaikan maklumat kerahsiaan senjata yang mereka pantau di Iran, senjata logi nuklear ni, kepada barat. Ini pun satu masalah kerana Iran merasakan apabila Israel dapat membunuh 12 saintis nuklear dia. Kebocoran mengenai latar belakang saintis ni semua, kata Iran, diperolehi daripada selama 10 tahun keluar masuk agensi atom antarabangsa ni, IAEA, ke dalam Iran, menjadikan profil mereka yang berada dalam rundingan ni didedahkan, menjadikan Israel menjadikan mereka sasaran mudah pada hari pertama serangan pada 13 hari bulan Jun yang lalu. Itu update yang saya naikkan pada tuan-tuan hari ni. Saya jawab sekali dengan komen-komen tak masuk akal, dan saya jelaskan pada tuan-tuan yang anti Syiah. Apakah saudara mahu sekiranya revolusi Islam Iran 1979 tak berlaku? Iran yang ada di bawah Shah Reza Pahlavi dan kekal menjadi monarki, yang mana ia hampir menjadi negara tak beragama. Nak bolehkan Turki daripada sekular 1927-24 balik kepada sedikit Islamik 1999. Berapa panjang tu, dengan menggunakan sistem demokrasi sebelum AKP Parti Erdogan ni menang. Apakah tuan-tuan lupa sejarah panjang bahawa selama Iran tak pernah berada di bawah jajahan, selama Iran tak pernah berada di bawah taklukan, sekalipun dia di luar daripada Empire Osmania, dia tak pernah menjadi musuh besar yang mengkhianati Osmania. Osmania jatuh adalah kerana apa? Kerana Osmania berperang dengan kuasa Eropah, iaitu British dan juga Perancis. Kemudian Osmania yang dikhianati oleh negara-negara Arab apabila diumpan oleh British, kalau kamu tidak lagi bersama dengan Osmania, kami merdekakan kamu sebagai negara-negara puak. Jadi saya kena faham supaya sentimen anti Syiah yang membuta tuli ni. Apakah kalau hari ini Reza Pahlavi ada, Iran adalah sebuah Amerika dan sebuah British di tengah-tengah tanah Arab. Dengan adanya Iran, Israel ni tak boleh bermahajalela. Sekurang-kurang kita berterima kasih kepada marhum Saddam Hussein kerana pernah menjadi orang yang mencetuskan gangguan kepada kemaharajalelaan Israel. Kita terima kasih kepada Anwar Sadat dan juga Gamal Muhammad Nasir, pengasas Mesir. Kita terima kasih juga kepada pemimpin Libya Muammar Gaddafi. Kerana ini semua pemimpin yang mati dibunuh dalam keadaan mereka adalah orang yang dilihat ancaman nyata kepada Israel. Dan sekarang yang tinggal hanya menjadi ancaman nyata pada Israel ini 3 aja. Hamas, Hezbollah dan juga Iran. Ini dia 3 ancaman nyata. Sama ada bernyawa dalam keadaan akan terus bernyawa seperti Hamas, yang jatuh terduduk dan akan bangkit kembali seperti Hezbollah, ataupun yang sedang berjuang dengan berani dalam menentang Israel lanatullah, hanyalah Iran. Kalau ada option lain lah,
kita akan anggap kata tidak relevan Iran. Kalau kita nak kelahi pasal mazhab dan kemudian tidak melihat ancaman Israel dan juga the greatest Israel. Israel yang bermimpi untuk membina negara dia bukan saja melangkau bintang 6 tu, iaitu mendapatkan juga seluruh tanah Sungai Nil sampai ke Euphrates, tapi mendapatkan bandar Khaybar di luar kota Mekah. Kerana saudara harus faham, naratif yang disusun oleh orang-orang Israel moden sekarang ni adalah mengatakan kota Khaybar yang ada di Mekah, Arab Saudi tu juga kota Israel. Kata mereka orang Israel memugar kota tu 3,000 tahun untuk menanti turunnya seorang rasul yang mereka yakin pada waktu itu adalah daripada Bani Israel. Dan orang-orang Arab ni datang kemudian. Susunan naratif baru tak lagi bertolak kepada Theodor Herzl menyusun naratif The Greater Israel 1867. Yang mana The Greater Israel ini dijadikan bendera, Sungai Nil berada di atas, Sungai Euphrates di Iraq di bawah. 6 bintang Daud ni adalah 6 negara Arab yang akan mereka ambil, iaitu Palestin, sebahagian daripada Lubnan sampai ke Saida, sebahagian daripada Syria sampai ke Damsyik, sebahagian penuh Iraq sampai ke Sungai Euphrates, dan keseluruhan tanah Jordan dan tanah Mesir di bumi Sinai. Kerana ini semua tanah yang disebut dalam kitab Torah. Tapi jangan lupa bahawa di bawah naratif baru yang disusun oleh kumpulan Moshe Gafni ni, iaitu daripada parti Torah United Torah Judaism ni, kota Khaybar digambarkan sebagai kota asal milik orang Israel dan ada nilai tanah suci dia, kerana di situlah Bani Israel menanti datangnya Rasul yang terakhir yang sepatutnya jatuh kepada Bani Israel, tetapi telah dipilih Muhammad daripada kalangan orang Bani Arab. Itu je saya punya update pada tuan-tuan.